Janganlah marah. So, sorry, apa ni? Rekat je lah. Sekejap, kereta ni reverse. Sekarang ni aku nak pergi beli barang untuk esok. Aku tak tahu nak beli barang apa. Jadi korang tengok lah aku nak beli apa. Dah sampai. So kita nak beli barang apa ni? Kita nak dajal diorang apa? So kita ambil tuna tu. Tuna pedas. Ni tuna ada rasa minyak. 1, 2. Okay. So nak ada nanas tak? Ke jagung? Ke nak baked bean? Tadi jagung lah. Okay, next. Interesting. Ni hot, spicy. Boleh lah ambil satu ni. Cheese sauce. Honey mustard. Boleh get both? Dia ada ni lah. Sos steam limau. Harmless sikit. Ni macam, ni better ke? Tu better. Makan dengan nasi. Chai latte, campur Nestem, suam. Walah, lantas sedap. Jom. Sahur. Nestem macam asam soda. Sedap lah. Habislah kau. Interesting kan gunting-gunting dia. Jelly. Keropok durian. Jelly Era Fazira. Peace lah diorang esok. Terima kasih. Sekarang ni sebelum kita pendajar orang, kita kena lari dulu. Okay, settle. So kita jumpa esok, okay? Bye. Hai, good morning. So kita dah on the way nak pergi mission kita hari ni. Mission mendajal orang. Orang pun sebenarnya tak ada idea apa nak jadi hari ni. Kita cakap dengan orang kita nak buat content. Let's check it out. Kita dah sampai. Orang pun tak sampai lagi. So kita kena set up cepat-cepat supaya tak kantoi. Okay. Oh, makanan kucing. What the hell is this? Ni dia punya main ingredient, nasi lemak. Sekarang ni nak transferkan nasi ni dalam mangkuk ni. Bahan-bahan air rahsia kita. So, saya jadi berubah hari ni, okey. Kita ada air selasih grape, asam parrelah, sim soda, matcha latte, Nestem. Kita kena gaul dia sebati. Yummy. Look at it. Sampai dah. So kita nak pergi greet diorang kat depan supaya diorang tak tahu apa yang ada kat sini. Okay? Selamat pagi. Lambat sejam oh. Yeah, sorry doh. How are you? Good. Ready for the content? Yes, I'm ready for the content. Content apa ni? Ada lah. Good morning. Good morning. Jom, kita punya surprise dekat sini. Surprise? Apa yang surprise ni? Pagi-pagi dah ada surprise, kenapa ni? Surprise. Korang expect apa? Hari ni kita nak buat apa? Tak tahu apa. Kan kita tanya I content apa, tak tahu. Macam seram lah, pelan je tengok dari jauh. Seram lah tengok dari jauh. Korang nampak lah apa yang ada? Nak patah balik lah. Dia nak buat apa ni je? Masak hari ni. Korang rasa kita nak buat apa? Kalau tengok yang dekat meja ni, kita akan buat pertandingan decoration makanan. Okay, almost. Kaisi? Nak kata decoration macam ya, tapi macam tak juga tau. Macam tak juga? Macam tak juga. Sebab so, dia rasa macam apa? Dia banyak tau. Dia seram juga lah. Kalau cakap masak tak ada kuali. Kan? Dah breakfast belum? Belum breakfast lah, consider. Belum. Okay, so this might be your first breakfast for today. So kita akan kena makan? Yes. Takut juga. Okay, so korang akan spin seorang 5 kali. Korang akan ambil bahan-bahan kat sini and korang akan campur dekat sini dalam nasi ni. So korang akan gaul everything in one plate ni. And korang akan makan lepas tu. Okay? Makan ni aku seram. Makan ni aku seram. Aku tengok bawang mentah. Okay, korang kena awesome. Siapa start dulu? Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Kaisi Rici. Halo, saya EJ Lee. Hai, nama saya Daniel. Hari ni kita nak pedajal orang ni semua. So kita tengoklah apa nak jadi hari ni, okay? J. Bawang mentah. Kebetul. Kaisi. Mana? Sprinkle. Kau risau ke?
Okey. Korang tak nampak ke kita orang letak ni? Kita kena pakai kan? Ni kecil. Korean sauce kan? Bukan Bawang mentah ke? Awak jangan macam-macam. Kita tunjuk kat orang ni apa dalam ni. So bawang mentah je lah dalam ni ada. Dia ada cili, dia ada bawang putih. Aku pula tak pakai mentah. So dia kena masukkan semua dalam tu. Semua ke? Semua. Bukan bawang mentah je. So EJ kena gaul dulu. Tak salah cara gaul kita ni. Kalau EJ tak macam tu. Korean style. Well mixed ah. So, saya dapat baked beef. Biasa je. Okay, so ni kena masukkan semua dalam tu. Tak ada masalah. Nak Korean style ke Japanese style ke ikut lah. Tapi kenapa bila dah kacau macam pelik kau? Kenapa macam pelik kau? Dah kacau. Macam pelik kan? Kau makan dia tu tapi habis. Okay, seterusnya. Bismillah ya Allah, sos Korea. Kau makan lauk apa ni? Isi. Okey. Ya Allah. Dia pula. Tahu aku pelangi. Oh. Yes. Oh. Ikut kata hati. Ikut kata hati. Korean style je. Sini. Dah cukup. Tak, semua. Lambat. Lila tadi pedas kan manis balik. So dia pada manis lah. Tengok nasi ni macam air sendiri. Ceria. Dia ikut personality lah. Happy, colourful. Jagung. So jagung pula. Oh pun sedap. I punya. Dah baked bean jagung lagi. Ketelan dah tahu. Ada macam-macam style dia nak spin. Kita macam Oh. Jelly. tadi kan pedas. So kita kena balance dengan yang manis. Betul. Tak. Special. Oh, sedap. Jadi kuat. Jelah. Sos limau. Nak buat macam mana? Tuak, aku tolong tuak. Bau dulu. Bau dulu. Bau dulu. Ini bukan tambah limau je ni. Macam jamu je. Letak ah. Letaklah habis. Ha? Tak dia macam Tengok macam, EJ. I punya at least ceria. Kau punya nampak sedih. Kurung. Mana boleh tu? Tuna. Joki-joki. Durian. Yes. Tak Kita pemakan durian. So tak ada masalah pun. Oh, sedapnya. Dia macam ada Nak sikit? Tak apa, terima kasih. Okey. Okay, let's go. Ada lagi ke? Ada. kuat juga benda ni. Cheese je. Boleh lah. Isi. Bim. Tuna. Bau dulu, korang kena bau dulu. Macam mana bau dia? Cheese okey. Tak bau. Bau lah. Kita masak macam masak time kecil-kecil dulu. Takkan tak boleh. Hati air tu tak boleh tengok. Okay, last one. Okay, jom, let's go. Okay, 1, 2, go! Satu. Go! Okay. Go! Berapa? 2. Go! Oh, sakit. Go! Oh. Dia benar lah. EJ pilih je. Look Korea. Okay dah. Settle. Saya dapat sos Korea. Ada tandas dekatkan sini kan. Tak ada. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Sedapnya. Color. Go. Okay, let's have a look. Best part about today is that korang kena swipe makanan ni and korang kena try bagi review apa rasa dalam ni. Bapak plot twist.
Any last word? Kalau ada apa-apa terjadi kat kita orang, Kalau ada apa-apa jadi kat saya dengan EJ kan, tolong cari muka ni. ni. Dia yang buat. Dia yang buat. Okay, korang kena try sama-sama, okay? Tengok aku checking gila. Tangan aku berpelung. Basah tangan dia. Basah tangan ni. Macam belacan baru. Bismillah, okay? Apa salah dosa dulu kan? 1, 2, 3. Kaisi. Ya Allah. Macam Ni lapar. okey je. Ni apa? Come back. Bau weh. Macam mana rasa dia je? Tisu. Okay, tisu Aku dia. boleh. Oh, Air. Jap. Siapa minum matcha? Tak. Lah, kasi matcha ni air apa? Kenapa air macam seram je? Ni air matcha soda, ni matcha ni apa? Macam nak kena kayak gini. Selasa. Takutlah aku. Kau macam haus. Jilat tak? Sedap tak kasi? Okey Macam tak? punya okey lah. Dia macam Nestum. Nestum. Sedap. Sedap. Satu bite lagi lah. Tak boleh. Tapi korang kena swap balik. Baru korang tahu rasa dia. Masam manis. Enak Cuba kena hantar you, cepat. kan? Enak kena hantar you. Kepot dah. Yelah. Oi, cepatlah EJ. Okay, go. Okay. 1, 2, 3. Macam okey je EJ. Kasi, dia macam boleh terima je. Tak ada lah teruk sangat. Pelan lah. Lemah. So, macam mana rasa dia? Rasa ni dia macam strawberry shortcake. Shortcake. So ni cupcake. Durian short otak. Ni durian short otak. Makan kat belakang lah. Mana boleh? Mana boleh? Kena depan kamera. Dia nak best lagi campur ni kan. Dua-dua sekali. Asal saya pula kena? Kan? Dia macam campur dua-dua sekali je kan. Campur? Director suruh campur, kita campur. Ah. Ambil kuah-kuah, cili-cili, bawang-bawang. Je, jangan macam-macam je. Sikit-sikit je. Wah. Diorang pendajar aku balik. Dia macam- Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Tak apa, sedap. Sumpah. Ambil tisu, ambil air, lari. Tahu pun. Teruk rasa dia. Ni kan, ni rupa macam budu. So, pemenang hari ni adalah EJ. Sebab dia telan. Air aku lulus. telan. Yes, Okey, I kita telan. dah selesai kita punya misi hari ni. Kita nak tanya diorang apa perasaan diorang lepas dah try semua makanan yang diorang campur semua. Kita nak tanya diorang. Apa rasa you hari ni? Excited, happy, overwhelmed. Jangan tipu lah, muka tak macam tu. Betul lah, I happy dapat buat Okay, video happy. dengan you. Kita happy kita dapat rasa makanan yang bukan kita selalu makan. Dan kita takkan makan pun makanan tu. Kali seumur hidup je tahu. How about you? Kalau I okay, happy, of course lah happy sebab kita dapat buat video sekali semua kan. And then dapat pengalaman baru juga. Dapat rasa makanan yang bagi I Tak pernah dimakan manusia. tak patut wujud pun makanan tu. Tak patut wujud pun. Nak try lagi?
Tak apalah, terima kasih. Terima kasih. Okay guys, so kalau korang dekat sana nak pedajal siapa-siapa, korang boleh letak nama diorang dekat komen cepat-cepat. Artis ke influencer ke siapa-siapa je. Korang just komen je kat bawah. Okay, kita dah selesai misi kita hari ni. Kalau korang suka video ni, korang boleh share, like, komen, follow. And kalau korang ada idea, korang boleh bagi tahu kita orang, and kita orang akan contact orang-orang seterusnya. Nesta matcha asam soda. Sedap ah. Ini I terima. Kalau itu memang tak. Ini kan